Assalamualaikum Tun. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Tun, bulan Julai Tun is considered satu bulan yang banyak peristiwa penting yang berkait secara direct dengan Tun. I mean 10 Julai tarikh lahir Tun. And this year you're 101. 12 Julai tarikh lahir Tun Hasmah. And she has also now joined the centenarian punya club, orang kata, very elite club, dia masih sihat dan sebagainya. Pada 16 Julai tahun 81, Tun angkat sumpah sebagai Perdana Menteri keempat. But today kita nak cakap pasal satu tarikh yang agak penting, saya rasa very important pada Tun, ialah 9 Julai tahun 1985. Pada hari itu, pada tarikh tersebut, Proton Saga pertama dilancarkan. Ya. Okay. So Tun, saya baca buku Tun dan juga ada research work daripada kawan-kawan yang mengatakan bahawa Tun mula mendapat idea ataupun satu inspirasi untuk nak buat kereta sendiri semasa Tun pergi ke New York pada tahun 1964. Apa yang Tun lihat masa itu? Can you tell us this? Bukan itu saja. Lepas pergi ke New York dan saya lihat banyak kereta di Amerika. Lepas itu saya buat lawatan ke Jepun. Di Jepun saya lihat orang Jepun buat kereta. Dan dia cekap buat kereta. Jadi terlintas dalam hati saya, kalau Jepun boleh buat, kalau Amerika boleh buat, kenapa Malaysia tak boleh buat? Jadi kita nak kena invest. So I ask friends, bolehkah kita buat Malaysian car? So it's a combination of the influence of my American visit and Japanese visit. And as a result, some friends say it's possible. So in the end, we decided we'll build a Malaysian car. That was very early during my term as Prime Minister. So I decided that we can do it, but it will be done in stages. Nak buat sekaligus tak boleh lah. Jadi kita, the first stage would be just minor parts. Things like battery, tires, frame and all that. Those things can be done in Malaysia. You see, they are just frames. And so we started off with 18% Malaysian car. The rest actually is a Japanese car. Kita rebash lah kira Tun masa tu. We rebash the Japanese car. Yeah. So slowly we build up. More parts begin to be manufactured dalam Malaysia. Begin to be manufactured in Malaysia. And finally, of course, after a very long period, we achieve almost 90% Malaysian car. Saya ada lihat data tu Tun dari segi local content ni lah, kandungan tempatan. 1985 42%. Yeah. 5 tahun kemudian dah naik 65%. Yeah. Then you go on to 1995, makna 10 tahun kemudian sudah sampai 80%. Tahun 2000 Tun, kita buat engine sendiri, Proton buat engine sendiri 100%. Campro engine Tun. You remember this kan Tun? Yeah. 2000. And then di masa itu juga Tun, pada tahun 1996 Tun, Proton ambil alih Lotus. So semua ni Tun, apa yang terlintas di kepala Tun masa benda ni, this progress ni Tun, macam mana Tun lihat benda ni Tun? Pada masa tu, Lotus Company dah tak dapat buat kereta lagi lah. Dia sports car. Dia tak boleh buat pasal tak ada cukup funds lah. So, Yahya came to see me. Dia tanya, kita patut beli Lotus kah? Saya kata beli. Pasal Lotus ada technology. Yes. We can use that technology
to support our project of making a Malaysian car. So at that stage, we bought Lotus and we acquired engineering skill. Eventually, through Lotus, we were able to build the engine. We worked with Lotus, build the engine. Now that engine has helped to complete the Malaysian car, The Proton ni Tun. Proton car. Ya, betul. So I think the purchase of Lotus was profitable in that way, but of course Lotus was not a profitable company. Yes, correct. Maknanya kita profit ataupun keuntungan tu kita lihat dari segi apa yang dia contribute to our technology Tun. Tun, masa Tun nak buat kereta ni, I'm going back in time. Masa Tun nak buat kereta ni Tun, ramai orang meragui usaha Tun ni. Ramai orang, in fact, orang kata mungkin setengah orang agak sinis lah Tun pada apa yang Tun nak buat ni. Apa yang set your mind ni? Walaupun orang tak setuju, even orang kata ada even orang daripada kabinet Tun pun tak setuju, kata apa yang buat Tun nak push through juga benda ni? Kenapa Tun rasa this project ni penting Tun? Yang pertamanya kita adopt satu slogan, iaitu Malaysia boleh. Kalau kita boleh, kita patut boleh buat kereta seperti mana Jepun boleh, seperti mana Amerika boleh. Tapi dalam dunia, third world countries never build cars. They just produce parts of cars, components, etc. But I was more ambitious. I wanted to build a car. So that influenced my thinking that we can, that Malaysia can. After all, apa dia sangat? It's an engineering product. You build the frame of the car, you build the body, you install the engine, and then there's a car. So, why not? Yeah. Yeah. Dia kata, orang kata, you shouldn't. But why shouldn't you? Ya, saya selalu fikir kita boleh. Kalau kita nak, kita boleh. Malaysia can. Yes, correct. Tun, but why the car industry? I mean, Tun boleh motosikal ke contoh dia lah. I mean, later on kita buat Modernas, yes. Tapi kenapa motorcar first yang Tun push dari segi orang kata, to us yang mana orang zaman tu masa melihat Proton dilahirkan pada kita, ini usaha Tun untuk nak push ke arah Malaysia sebagai sebuah negara industri. Tapi kenapa pilih motorcar, kereta? Kenapa tak pilih lain-lain? Motorcar is an engineering product. Malaysia was not an engineering country. We were into plantation, but we want to industrialize. To industrialize, we must have engineering capability. Macam mana nak dapat engineering capability? We build a car. When you build a car, you acquire the ability to build engines. So with the car, we are not only moving into engineering industry, we are moving into industrialization as a whole. Benda-benda lain semua bergantung kepada engineering. We can build anything through engineering. Machine, we can build not only cars, but also machines for whatever purpose. Tun, sepanjang ingatan Tun, selepas Proton mula dibina, ditubuhkan dan mengeluarkan manufacture dan mengeluarkan kereta-kereta Proton, adakah Tun lihat anak-anak bangsa menghayati
apa yang Tun cuba nak bawa ni, this engineering ni, Tun kata nak bawa bagi engineering. Ada Tun lihatkah ada satu peningkatan dari segi tu, Tun? Ya. Ah. Ramai orang yang bercakap pasal industrialization. They believe that plantation business cannot grow very big. So we want to industrialize. How do we industrialize? Many people say, yes, you can think about it, but you cannot do it. So I wanted to show we can do it. We can industrialize. And how do we industrialize? By moving into an industry that requires engineering capability. And the motor car industry gives us that opportunity. So we decided, or at least I decided, that we will build this car and so become capable of going into engineering in not only cars but other products that require engineering skill. And it has proven to be so. After we build a car, we have engineering skill. Ada orang yang berpandangan, terutama di kalangan orang Melayu, Tun, apabila Tun menekankan kepada industri pembuatan kereta motorkar. Motorkar ni, Tun, pada orang Melayu dulu, Tun, adalah simbol, status simbol, Tun. Tapi bila Tun pergi buat kereta ni, makna dijadikan perkara awam, orang kata, untuk orang layman lah, untuk orang biasa semua boleh buat kereta. Apakah lagi status dia tinggi? Tak ada lah tinggi dah, Tun. So status simbol orang Melayu bukan lagi pada kereta tetapi kepada pembuat kereta. I mean, that's how. Is that true, Tun? Yeah. Adakah benar? We normally dari zaman British sampai pun kita merdeka, kita adalah pengguna. Kita guna produk yang dibuat di negara lain. Saya tertanya-tanya, kenapa kita tak produce? Kenapa kita jadi pengguna saja? Jadi kalau kita nak produce, kita kena berani masuk dalam bidang manufacturing. Manufacturing what? So we identify manufacturing a car. And that's how we move into production, not just usage, but production. Bila kita cakap pasal usage, Tun, dia daripada segi economic return dia, Tun. Kerajaan, ikut kajian kita baca, kerajaan melabur sebanyak 480 juta pada permulaannya Proton. Dalam masa 10 tahun, mengikut rekod, kerajaan mendapat hasil cukai berjumlah 18 bilion, Tun. Adakah itu target ataupun masih kurang pada pandangan, Tun? Kita pun tak sangka. Kita tak sangka kita boleh jadi profitable, but kita ada other step. Umpamanya kita tidak benar kereta lain daripada Korea masuk dalam Malaysia to compete with Proton. Jadi Proton punya sale goes up sampai 80%. Jadi bila sampai 80%, membuat kereta dan menjual kereta is profitable. So bila 80% of the cars in Malaysia were built and sold in Malaysia, the government collected a lot of taxes. Yeah, correct. Tapi, Tun, di masa yang sama juga, Tun, banyak orang berpandangan bila kita tak benar masuk kereta, bukan semua kereta lah, sekat yang saya faham, kereta yang compete directly dengan Proton, itu adalah sebahagian daripada protectionism yang mana dikeji oleh kelompok-kelompok ataupun pecinta-pecinta free trade, Tun. Jadi, apa jawapan Tun pada pandangan sedemikian? Semua negara ada restriction. Korea umpamanya membuat kereta tapi tidak membenar kereta asing masuk.
Proton tidak boleh masuk Korea. Sebaliknya, Korea nak jual kereta poni dia di Malaysia. Jadi kalau kita restrict, itu kita buat benda yang Korea buat. Jadi kita tak berasa kita buat satu yang salah. Kerana negara-negara di zaman itu berhak untuk ada tarif rate yang menyelamatkan produk tempatan. Ya. So, ya betul juga Tun ya. Kalau fikir balik macam Amerika contoh dia. Dia punya trade dengan Japan, dia ada restriction dia. Dia ada. Semua negara ada restriction. Macam Britain umpamanya. Pada satu masa, Britain ada imperial preference. Hanya barang-barang daripada British Empire saja boleh dijual dalam British Empire. Itu restriction. Ya betul. Ya. So atas dari segi strategi itu Tun, Proton menjadi preference kepada rakyat Malaysia. Pada tahun 90-an dikatakan 6 daripada 10 buah kereta yang di atas jalan adalah Proton. 4 lagi tu daripada tempat lain lah orang kata. So apa perasaan Tun masa tu? Adakah itu satu kejayaan Tun? Merasa gembira lah. Kerana kita tak sangka kita boleh sampai tahap itu. Satu daripada kereta atas jalan ialah Proton buatan Malaysia. Itu kita tak mimpi. Kita punya tujuan nak acquire engineering skill. Cara mana? Buat Proton. Kerana kita buat Proton, kita jadi unik antara negara-negara yang mengeluarkan kereta. Itu kita tak sangkalah. Tapi itu terjadi. Ya, alhamdulillah. Tun, selain daripada orang kata hasil cukai, mungkin yang tidak begitu ditekankan ataupun tidak begitu dibincangkan adalah pengurangan currency outflow. Because bila kita tak beli kereta kat luar, kita beli lokal, maknanya kita tak beli kereta import lah orang kata. So ada satu observation Tun, bahawa dalam tempoh tersebut Tun, anggaran kerana orang beli kereta di Malaysia dalam masa tempoh 10 tahun 85 sampai 95 kereta Proton Tun, daripada jumlah yang dibeli tu Tun, Malaysia sudah berjaya menyekat ataupun tidak mengeluarkan wang sampai antara 20 bilion hingga 40 bilion kerana dia beli kereta tempatan. Kalau tidak, you have to buy orang kata kereta luar. Jadi itu juga mungkin satu kejayaan yang orang tidak nampak tu dari segi Proton ni, apa dia punya hasil dia. Dalam dagangan antarabangsa, kalau kita menjadi negara pembeli, negara pengguna, kita akan hantar duit ke luar negara untuk beli barang-barang itu. Jadi duit kita mengalir ke luar negara. Kalau duit keluar macam kekayaan kita lah. Kalau kita ada duit dalam poket dan kita guna belanja, habislah duit. Sebab itu bila kita buat Proton, kita tak beli kereta daripada luar negara. Duit tak mengalir ke luar negara. Dan bila duit dalam negara bertambah, kita jadi kaya. Ya, betul Tun. Tapi Tun, ada juga orang yang tidak setuju dengan dasar Proton yang kita guna, for the lack of better word, protectionism lah Tun. Kerana protection tu, kerana mereka tidak dapat membeli kereta-kereta mewah daripada luar kerana tarif ataupun teks yang kita kenakan pada kereta import begitu tinggi. Apa Tun punya jawapan pada pandangan sedemikian? Yalah, kita nak buat sesuatu, kita mesti sanggup tanggung kos. Adalah sekatan-sekatan ini
sudah tentu akan mengecewakan orang. Tapi apabila saya letak jawatan, mereka membenar import kereta-kereta mewah. Banyaklah kereta mewah. Tapi walaupun kita import kereta mewah, kita juga ada local assembly. Macam Mercedes, satu brand car yang cukup tinggi. Tapi Mercedes bahagian yang besar dibuat di Malaysia. Dan orang Jerman appreciate. Dia kata Malaysia punya produk ni sama baik dengan yang dibuat di Germany. Ya, ya. Tun, adakah ini hasil daripada orang kata exposure kepada orang-orang lokal kepada engineering dan industri kereta yang datang daripada Proton, Tun? Ya. Setakat yang Tun tahu, ramai tak budak-budak Proton? Itu menunjuk bahawa apabila kita masuk dalam bidang manufacture Proton, kita boleh buat lain-lain engineering produk. Jadi nampak kebolehan kita cukup tinggi sehingga pihak Jerman sanggup pasang siap dia punya Mercedes kereta yang jenis very high, Sophisticated gitu. mereka sanggup masuk, dan kereta yang mereka produce di Malaysia kualitinya cukup tinggi, sama dengan kualiti German cars. Menunjuk bahawa apabila kita masuk dalam bidang Proton engineering, kita sudah jadi cekap. Kita boleh buat kereta lain pun. Ya. Tun, mungkin ada satu perkara yang pengkritik dasar Proton ataupun dasar yang Tun perkenalkan dari segi high industry, bahawa Proton ni, Tun, adalah satu shortcut untuk memahirkan rakyat Malaysia. I mean, is that correct, Tun? Ya, memang betul lah. Pasal engineering skill, kebolehan di Eropah umpamanya mengambil masa sehingga 200 tahun. Sikit demi sikit mereka improve dia punya engineering skill. Kita lebih kurang tiru saja. Kita ambil pengalaman mereka dan kita guna pengalaman itu untuk mempercepatkan proses kita absorb pengalaman. Sebab itu kita tak ambil masa panjang. Masa yang pendek aja kita dah boleh boleh sampai ke tahap negara-negara Eropah yang mengambil masa 200 tahun, kita buat dalam jangka masa yang cukup pendek. Kita boleh buat engine kita sendiri, Tun, ya. Masa tu kita buat engine. There is no mystery. The internal combustion engine is in the book. It says it can be done, and we design. Of course, we learn from others also. Of course. Dia, Tun, saya satu lagi, Tun, lah. This is what saya learn to appreciate Proton ni, Tun. Ya. Memang kita boleh belajar engineering, mechanical, electrical and what not di sekolah, Tun, di universiti. Tapi selagi kita tak apply in our daily life, dia cuma tinggal theoretical lah. So saya rasa bila saya tengok Proton itu, saya rasa macam you pull everyone by the scruff of the neck, orang kata nah, you buat ini, orang kata. I think that's how it was, Tun. Betul, Tun. Experience is the best teacher. Jadi kalau kita baca teori saja, macam internal combustion engine, kita instead of the fire being outside heating to produce steam, the fire is brought inside. How do you bring it inside?
you use spark plugs, etc. But you have to do it. So we know that if we do that, it works. And sure enough, we know how to use spark plug. We have cylinders. The spark plug fire, the cylinder, the fuel in the cylinder explode and push the piston. So, So that engineering tu needs to be that applied. is a theory. Yes, correct. But can you do it? Boleh tak buat bila bagi, boleh buat tak boleh buat Tun. Ya. So Tun, do you know Tun, that Proton sejak pelancaran tahun 1985 Tun, yang terjual dalam tempoh 41 tahun ni Tun, adalah sebanyak hampir 5 juta unit Tun. It's almost 5 million unit. Dan juga more than 100,000 dijual di negara lain, exported lah Tun. So did you masa Tun mula-mula lancar tu terfikir kita akan capai? Ya. Tak pernah Tun ya. Kita tak terfikir. Kita nak buat kereta untuk nak belajar. Bukan sangat untuk nak cari duit. Bukan sangat untuk nak jual banyak. Tapi bila kita berjaya buat kereta, dia jualan laris. Banyak orang suka pasal kualiti dia sama dengan kereta-kereta lain. Kita buat internal combustion engine, kita boleh pasang, kita boleh buat kereta, kita boleh design, kita boleh test, semua proses nak buat kereta tu kita belajar dan kita buat. Kita bukan belajar teori saja, kita buat. You apply it immediately, orang kata Tun ya. Tun, apa ni Tun? Setiap kali bila kita bercakap mengenai Proton ni Tun, salah satu perkara yang kita ingat ataupun kita diingatkan adalah masa Tun peringkat awal, it was a Japanese rebash. It was a rebash car, maksudnya parts dia sikit apa semua. Pada peringkat awal Proton mengalami kerugian during the early stage. And then lepas tu Tun ambil tindakan very drastic. Tun tukar CEO tu dengan CEO dari Jepun. What were you thinking? Apa yang berjalan dalam otak Tun masa Tun buat tindakan-tindakan sebegini Tun? Kita tidak ada pengalaman dalam bidang mass manufacture. Tak ada pengalaman. Tapi kita nak orang Malaysia jadi masuk dalam bidang itu. Dengan tidak mengambil kira pengalaman dia, kita jadikan orang Malaysia sebagai CEO. Dia tak tahu nak manage. Management is very important. You want to do anything, you must know how to manage. So I had to swallow my pride. I say, well, we'll use a Japanese CEO. And so we brought in a Japanese CEO and he organized management. Macam mana nak buat, the different phases dia buat. And suddenly Proton became a very good product. Ya. Tun, bila yang kita balik-balik ambil CEO daripada local punya CEO Tun? Bila? Berapa lama tempoh tu Tun? Lepas tu lama juga lah. 4-5 tahun je aku tak salah. Kita dapat 2 Japanese CEO. After the 2 Japanese CEO, we revert to a Malayan CEO, and the Malayan CEO slowly acquired the skill to manage mass production. Something new. Orang Melayu tak pernah buat mass production. Dia buat di rumah, dia anyam itu, anyam ini, itu boleh lah. Tapi nak buat produk banyak dan kualiti pula kena baik. Saya hari tu ada sembang dengan Tun sikit lah Tun. Tun kata pasal apa? Proton 41 tahun masih lagi survive. Tun, saya rasa Tun ada cakap a few brand kereta-kereta luar yang dah
tak ada ataupun dah very Ya. diketepi. Can you share me? Kita kan sementara proton masih ada sekarang. Selepas 40 tahun masih ada. Tapi banyak kereta dah tak ada. Kereta Austin tak ada dah. Kereta Morris tak ada dah. Kereta American yang besar-besar tu dah tak ada dah. Jadi proton actually beat them at their own game. They used to dominate the market. Now they are not there because proton has pushed them out. Because proton is still acceptable. If the size is right, the power is right, the oil consumption is low, so proton sells. Whereas American car, for example, 1 gallon 8 batu. Bila harga minyak RM2 tak apalah. Bila harga minyak naik sampai $80, wah, tak boleh lah. Ya, correct Tun. Tun, bila bercakap pasal perkara itu juga Tun, apakah yang membuat Tun begitu terikat dengan proton itu? I mean, orang bila cakap proton ni, orang kata Dr. Mahathir punya kereta ataupun Dr. Mahathir yang buat ni. So, and memang betul, daripada the very first step, orang kata during the teething problem, sampailah kepada dia dah berjaya, Tun terlibat. Apa perasaan Tun pada proton itu? Are you nostalgic about it? Are you, orang kata apa, sentimental about it? Macam mana Tun rasa? Well, gembira lah. Kerana banyak orang ingat saya yang buat proton. Tapi in a way I contributed. Because my contribution to most of the products is my ability to solve problems. All along the way, there are problems, obstruction. Bila ada obstruction, you have to overcome the obstruction. If you don't know how to overcome the obstruction, then you fail. So my contribution is to overcome the obstruction. Kalau tak boleh buat macam ni, buat macam mana? Kalau tak boleh buat macam ni, buat macam mana? Jadi saya solve, not only with proton lah, lain-lain perkara pun, I have to solve the problems that were faced by whatever industry. If you don't know how to solve problem, you cannot make it. Problem like, hey, you need money. How do you raise fund? You have to know. You need a skill in engineering. Proton is a Japanese car. They don't teach us how to build the engine. So we went to UK and acquired a skill there. We built the engine there. And we then acquire the skill, we do it ourselves. Once we know how, we can do it. Satu lagi perkara yang Tun dulu masa Tun dalam kerajaan, Tun arahkan semua orang pakai kereta proton. Boleh katakan, I mean, at all levels lah orang katakan, Tapi hari ni, dan lepas Tun, orang kata retire sebagai Perdana Menteri pada kali pertama dulu, pada tahun 2003 tu, dasar itu tidak begitu, orang kata ditekankan. And saya rasa dasar ni bukan cuma dasar kita je Tun. Kalau tak salah macam Korea pun, every official. Macam mana Tun punya pandangan on this kind of dasar macam ni Tun? It's a wrong policy. Yeah. Kita kena stimulate local industry. Because when you stimulate local industry, you produce your own thing. You no longer have to be a user country. When you are a user country, you have to procure from outside the country.
when you get things from outside the country, the money flows out. And when money flows out, you become poor. But the correct policy is to do things yourself so that the money remains in the country. And you make money exporting the products. For example, today, we export to the Middle East, to Egypt. We can export the saga to Egypt, to South Africa. South Africa, ya, correct, Tun. Correct. Tun, apa ni Tun? I mean, we are going to conclude soon, Tun. Saya nak tanya satu soalan lagi, Tun. Semasa lepas pentadbiran Tun dan pentadbiran Perdana Menteri selepas itu, saya ingat dalam tahun 2013, 2014 itu, berlaku usaha untuk menjual stake daripada Proton kepada Geely, Tun. Pada peringkat awal, kalau tak salah saya, Tun menentang itu. Tapi kemudiannya pada selepas itu Tun kelihatannya menerima keadaan itu. Kenapa penentangan Tun tu pada peringkat awal tu dan kenapa Tun kemudiannya menerima keadaan itu? Ya, ini kaitan Malaysia. Seboleh-bolehnya kita nak buat sendiri. Tapi kalau nak buat sendiri, kita perlu fund, duit. Tak ada duit. Bila tak ada duit, kita tak boleh introduce modification, new design and all that. And the sale merosot. Daripada 80% turun kepada 17%. Jadi kita rugi. Jadi bila kita rugi, cara mana kita nak buat? Saya tak bersetuju nak jual kepada negara lain. Tapi terpaksa. Terpaksa pasal pihak kerajaan tak sanggup nak bantu Proton. So they sold to a Chinese company. The Chinese company is very rich and they have the technology. They have introduced new model. And the new model became very popular. So that the sale of Proton, not only the new model, but the old model also, including the Saga, shot up. Today, we are, I think, producing a very big number. Ya, betul. Proton Saga remains one of the most popular model. Walaupun dah daripada peringkat awal orang kata, kan, despite some of them. Tun, sebagai conclusion, Tun, hari ini ataupun bulan ini cukup 41 tahun Proton. Apakah harapan Tun kepada Proton di masa-masa depan? Terutamanya in the context of untuk negara, orang kata, kan, Tun. Good management yang introduce new technologies. Sekarang ni Proton Saga umpamanya, which was produced way back 40 over years ago, is still very popular. Why? Because it keeps up with the technology. It's not just producing the same Proton Saga. It has many different modification, controls are changed. Many changes have taken place. And the design of Proton Saga now, although it looks the same, but it is a very much advanced car. So much so that it's not only saleable in Malaysia, it's saleable in other countries also. Okay, Tun, saya nak end the session, Tun. Ada apa-apa Tun nak ucap pada Proton dan warga Proton, Tun, di ulang tahun dia yang ke-41? Proton marks the switch of Malaysia from agriculture to industry, and advanced industry at that, to mass production. So this can be kept up. I hope Proton's management will continue to follow advances in the industry and
that Proton should be improved, modified, so that it is always in time. It is always a vehicle of the time, not an old vehicle. But of course, old vehicles which still function. There are vehicles which are 40 years old, still functioning. They fetch very high price. But the new ones should be better and deserve to be to age and acquire higher value. Okay. So on that note, terima kasih banyak Tun. And we will meet you again soon insyaAllah. Thank you Tun.